The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Anda sedang mendengar pemenang Anugerah Podcast Asia 2024, Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu seram. Pernahkah terfikir kehidupan kita ini kita menumpang di dalam dunia ini bersama dengan hidupan lain. Apa yang bermaksudkan hidupan lain tu? Pastinya kalangan-kalangan daripada makhluk halus daripada alam sebelah. Itu maksud daripada perkataan yang biasa kita dengar. Hantu, jin, jembalang, polong, hantu raya dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan tempat tinggal kita. Adakah kita berdamping ataupun mempunyai tetamu yang tak diundang yang tinggal bersama-sama kita di dalam rumah kita? Itu dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama anda, Abang Wan, di dalam cerita hantu seram musim yang keempat di Shock Podcast, yang akan mengupas tajuk Tumpangan Rumah Tetamu. Okey, cerita pasal tumpangan rumah tetamu. Ramai yang mengaitkan tentang hantu, jin. Kalau dalam rumah kita tu, kita tidur, ada gangguan, kita tengok TV, kadang-kadang ada benda menghalang dan sebagainya. Kadang ada di kalangan kita yang terdapat kesan-kesan tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada aura yang negatif yang berlaku dalam keluarga kita, bergaduh dan sebagainya. Itu salah satu daripada simptom. Maknanya rumah kita ni ditumpangi oleh satu lagi tetamu, mungkin keluarga dia sendiri di dalam rumah kita yang terdiri daripada kaum jin. Ni bersama dengan Abang untuk episod kali ini, Cik Aisyah. Assalamualaikum, apa khabar Cik Aisyah? Waalaikumsalam, baik. Okey, itu dia. Aisyah, mungkin ada cerita yang berkaitan dengan tajuk kita pada episod kali ini, ya? Betul. Apa yang kita boleh kongsikan, Aisyah? Silakan. Okay. So, benda ni jadi masa Aisyah around sekolah menengah rasanya, dekat rumah family. Okay, untuk pergi balik macam jauh sikit lah. Before rumah ni macam sebab rumah ni Papa Aisyah buat, dia bina sendiri. Dia kontraktor. Lepas tu dia design semua sendiri. So lama jugalah nak siap rumah ni. So rumah tu kat mana? Rumah tu dekat Gombak. Dekat MR2. So surrounded by highway lah. Memang highway je keliling dia. Tak ada jiran, tak ada siapa-siapa lah. So dia dekat atas tanah nenek ayah Aisyah. So moyang Aisyah rasanya kan. Yalah, moyang lah kan. Ya. Rasanya tanah pusaka lah tu kan? Tanah pusaka lah. Dia moyang Aisyah meninggal rumah Aisyah time tu 4. So Aisyah pindah masuk rumah kita orang tu umur 8. So planning nak bina, nak siap tu lama lah. Itu pun masa kita orang pindah, rumah tu pun tak siap lagi. So cara ayah Aisyah design rumah tu, kita orang ada satu main house. Lepas tu sebelah kita orang punya main house tu ada guest house. So kita orang punya main house ada 5 bilik, guest house tu 2 bilik. So kita orang semua memang duduk dekat main house lah. Macam tak ada sebab pun kita orang nak duduk dekat guest house tu. So dalam a few lepas rumah tu macam rasanya dah siap sikit, and dah selamat untuk ada tetamu.
Aisyah punya grandparents, atuk nenek belah mak datang untuk macam visit lah. First time. So diorang duduk daripada Pahang. Okay. So diorang duduk situ dalam seminggu 2 minggu macam tu. Sebab kan rumah kita orang semua, adik-beradik semua satu bilik seorang. So kita orang tak nak lah kasi nenek dengan atuk duduk dekat dalam guest house kan. Sebab jauh, kalau apa-apa jadi kita orang tak dengar. Sebab rumah tu sebelah-sebelah tapi dia tak bercantum. So kena masuk main house untuk kalau nak apa-apa. Ada pagar rumah tu? Tak ada pagar. Dia tak ada pagar tapi dia gap lah. Dia macam memang sebiji-sebiji. Okay. So rumah guest house tu pun tak ada dapur. Dia cuma bilik, macam living room, lepas tu toilet. So kalau dia nak pergi dapur, nak minum air malam-malam pun dia mesti kena masuk. So macam bahaya lah. Malam nak kena jalan kan. So adik lelaki Aisyah punya bilik, dia dekat level bawah. So, level bawah dekat dengan dapur apa benda semua. So kita orang letak kita orang punya atuk dengan nenek dekat dalam bilik tu. So adik lelaki kita orang duduk dekat dalam guest house tu. So rumah kita orang memang fully aircon. Kipas pun rasanya dalam guest house ada kipas, dalam main house tak ada kipas. Sebab memang kita orang guna aircon je 24 jam. So sejuk lah basically. And dia dekat atas bukit, dekat dalam hutan. So memang rumah tu kalau tak ada aircon pun pagi-pagi atau tengah-tengah malam memang sejuk. Sejuk lah. Sejuk betul. Dia berkabus. Kalau masa dulu lah. Sekarang dia dah macam dah hilang sikit kabus. So dia macam panas sikit. Tapi dulu memang sejuk. Ikut musim lah. Kalau datang pagi macam tu dah akan berkabus. Kalau pagi memang berkabus. Memang berkabus. Lepas tu ada satu hari tu, ni malam first lah yang adik lelaki Aisyah tidur dekat dalam guest house tu. Dia buka aircon, tapi dia kata malam tu dia macam panas. Aircon dah buka tapi panas. Dia panas. Dia jenis yang panas berpeluh, yang macam kita duduk dekat luar tengah hari lah. Dia macam tak boleh tidur langsung. Dia macam panas sangat sampai sakit kepala dia. Lepas tu kita orang macam maybe sekarang tengah musim panas kot kat Malaysia. Tapi macam tak masuk akal sebab kita orang dekat dalam rumah semua sejuk je. Lepas rumah atas bukit kan. Rumah atas bukit pula, tengah-tengah malam macam sejuk je sebenarnya. Tak adalah panas. Takkanlah dia seorang je kan rasa panas. Sebab kita orang semua tak pernah tidur dekat dalam tu. So kita orang tak tahu. Ni first time lah ada manusia yang tidur kat dalam tu. Okay. So lepas tu kita orang macam tak ada apa-apa lah tu, mimpi je kot. Tante first time ni duduk situ, maybe rasa macam takut ke apa ke sebab tu rasa panas macam. Okay lah. Lepas tu everyday kita orang macam satu hari tu kita orang macam tak fikir pun pasal benda tu. Lepas tu malam kedua tu dia tidur lagi kat dalam bilik tu. Dia rasa panas juga. Sama juga macam semalam. Dia rasa macam semalam juga panas juga. So dia dah tak tahan. Dalam pukul 3-4 pagi macam tu kot. Dia masuk bilik kita orang. Dia kata korang semua kena tidur dengan aku malam ni. Sebab kalau dia explain esok mesti korang cakap aku tipu lagi. Tapi kita orang kecil lagi lah. So sebab kita ada 2 bilik. Aisyah dengan adik perempuan Aisyah semua tidur dalam satu bilik. Dia tidur kat bilik sebelah. And betul bilik tu panas. Panas jenis yang asal tak boleh tidur ni. Dia macam berpeluh, macam basah satu badan. Macam macam tidur tak ada kipas, tak ada aircon dekat tengah hari. So kita orang macam tak apalah, kita tidur je dekat dalam rumah. Adik Aisyah tidur kat ruang tamu. So macam tu lah dia dekat rumah sampai seminggu. So kita orang macam lepas kita orang tu, kita orang tak ada bagi tahu pun kita orang punya parents sebenarnya. So kita orang macam diam je. Kita orang diam je sebab macam maybe budak-budak dia macam tak fikir banyak kot. Dia macam panas-panas lah. Maybe rumah tu sebab dia kat belakang, so dia panas kot. Tak nak ambil kisah sangat. Dia macam tak kisah sangat. So budak-budak lagi. Umur Aisyah pun time tu 13-14 kot. Adik-adik Aisyah semua sekolah rendah time tu. Macam okay. Tapi dari satu hari tu, maybe time tu dah seminggu kot, nenek dengan atuk kita orang duduk dengan kita orang. Time tu tengah nak makan malam. Lepas tu tiba-tiba adik Aisyah tanyalah nenek Aisyah, nenek buat apa dekat belakang kat guest house tadi masa sebelum dinner? Sebab dia nampak nenek Aisyah dekat situ. Lepas tu nenek Aisyah macam bila dia nampak? Lepas tu dia katalah, dia explain lah apa jadi. So masa malam tadi dia nak pergi bilik dia. So bilik kita orang, dia punya design is sebabkan kita orang tak ada jiran sangat. So kita orang ada macam satu pintu besar yang akan menghadap keluar. So dia macam ada satu pintu yang boleh keluar. So bila keluar tu nampaklah guest house dari situ. So adik Aisyah macam buka langsir malam tu. Sebab
dah gelap kan, tak ada orang. So dia macam nak biar udara lah. So dia buka lah pintu besar dia. Dia macam sliding door lah. Macam sliding door, tapi dia macam pintu tau. Pintu tolak tu. Pintu tolak tu. So dia buka. Lepas tu guest house tu betul-betul kat situ. Tapi guest house tu gelap lah. Tapi dia nampak macam nenek Aisyah dekat situ. Lepas tu dia macam nak tu, tapi dia nak pergi sana macam jauh sangat. So dia macam pandang. Lepas tu dia macam okey lah, apa-apalah. Sekejap lagi lah kot tanya. So dia tanyalah masa kat tempat makan tu. Lepas tu nenek Aisyah jawab macam, mana ada dia dekat belakang tu? Buat apa dia nak pergi belakang tu kalau tak ada orang kat belakang tu? Lepas tu dia cakap sebelum dinner tadi dia memang dengan Aisyah punya mama je tengah prepare dinner, masak semua. Dekat dapur. So kita orang macam Jeng apa benda kan? Apa benda tu? Tapi sebab macam saya cakap tadi, kita orang budak-budak. So kita orang macam apa-apa lah, ternampak benda kot. Tapi nenek dengan atuk Aisyah semua macam pandang macam nampak apa. Lepas tu diorang macam sebab maybe diorang dah dewasa, diorang lagi macam terfikirlah dia nampak apa ni. So bila diorang tanya-tanya, kita orang pun macam tak tahu, tak ada apa-apa lah kot. Maybe ternampak-nampak benda lah kot, migau lah kot. Yelah. So tu jadi itu je lah. Yelah, yang mungkin nenek dengan mak ayah jadi satu persoalan lah. Untuk dia orang macam persoalan lah. Untuk kita orang macam okey lah, apa-apalah. Tak ada lah. Boleh tak ada buat tindakan apa-apa? Macam buat pagar rumah ke? Setahu Aisyah, kalau untuk kita orang adik-beradik memang tak ada nampak lah parents kita orang buat apa-apa. Maybe masa tu ada lah kot dia orang buat something, tapi setahu kita orang memang tak ada apa-apa. Lepas tu kita orang just macam lupakan je. After that, tapi ayah Aisyah buat satu extra bilik dekat atas just untuk atuk dengan nenek tidur. So diorang macam tak duduk guest house tu lah. Tapi after that, macam kawan-kawan apa-apa Aisyah ke, kawan-kawan mak ke datang, kalau diorang datang visit adik-beradik dia ke, memang akan tidur guest house tu. Tapi lepas tu tak ada apa-apa. Cuma kita orang je adik-beradik yang adik Aisyah je sebenarnya yang experience nampak dengan rasa panas tu berdekat situ. Maybe sebab diorang tak tahu, diorang kecil ke apa. Tapi Aisyah tak ada nampak apa-apa. Dia macam Aisyah, parents Aisyah, adik-beradik parents Aisyah semua macam tak nampak apa-apa. Cuma diorang bertiga je yang macam ada nampak benda lah, apalah. Reflect dari situ lah. Kesimpulan dia pada pengalaman Abuan, pasal kalau kata bilik ni, pasal kejadian Abuan dulu masa di Port Dickson. Ni kejadian tahun 2016 lah. 2016 2017 macam tu lebih kurang. Sebab ada kerja jugalah masa tu dekat PD. So kita orang stay dalam satu apartment tu 8 tingkat. 8 tingkat? 8 tingkat je. Pendek je apartment. Tapi 8 tingkat tu sebenarnya dia ada blok-blok pintu lah. Faham. Ada lebih kurang dalam 10 blok pintu lebih kurang, tak silap Abang. Yang menariknya kat situ, Abang duduk tingkat 6. Sewa tingkat 6. Kawan Abuan dia datang dengan 2 family, dia tingkat 5. Tapi disebabkan petang tu bila nak masuk, kakak dia ada 2 anak. Anak dia yang 2 orang ni dalam usia sekolah rendah lah, dalam usia 9-10 tahun macam tu. Dia orang tak nak masuk rumah tu. Dia orang kata ada hantu. Terus dia orang ni panik lah kan. Tukar pindah tempat lain. Dia kata rumah tu panas. Kakak dia dengan dengan wife dia yang duduk dekat dalam tingkat 5 tu, dia tak kata tak boleh. Dia sakit kepala. Dia rasa dah buka aircon tapi tetap panas. Okey. Dia pun Roger Abuan. Lepas tu orang kat bawah lagi, dengan angkat beg apa semua. Dia orang dah naik dulu. Abang kata, naik. Jumpalah satu pak guard ni, dia bercerita dengan Abuan. Dia kata kalau nak naik tempat ni jangan pakai lift, naik pakai tangga. Tiga tangga, kenapa sampai tingkat 6 aku nak panjat tangga kan? Pakai lift lah. Lift rosak ke macamnya kan? Lift okey pakai lift lah. Tak apalah, pergilah. Rupanya ada maksud dia kan. Abang pergi dengan kawan Abuan, Aziz, naik ambil beg apa semua. Sebab Abang nak kejar waktu semayang masa tu. Waktu asar kan, takut terlepas asar. Dah nak maghrib masa tu. Naik lift, tekan tingkat 6, dia lajak tingkat 8. Dia tak berhenti tingkat 6. Baru tahu cerita Pakcik Gad ni tadi. Kan? Pakcik Gad ni orang lama. Yang Gad muda ni actually berganti. Rupanya cerita banyak pasal apartment tu, pakcik yang tua ni, Pak Gad ni yang tahu cerita pasal salah silah cerita. Sebab dia maklumkan pada Abuan selepas kejadian tu, tingkat bawah ni, tingkat 1 dengan tingkat 2 je ada penghuni. Tingkat 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak ada penghuni dah. Semua dah pindah.
Tapi yang digunakan maksudnya bilik-bilik yang tertentu yang elok lagi untuk dibagi sewa pada orang. Sewa yang dengan harga yang murah. Tapi abang pelik jugalah kan. Masa tu abang tak tahu berapa rate dia. Pasal yang bayar untuk abang sewa tu kawan abang yang bawa family ni. Dia orang yang bayarkan semua. Dia orang ajak abang kan pasal ada kerja kan. Okay, tak apa. Pada habis tu baru tahu sewanya dalam 200 je. Satu malam. Wah. Tapi fully furniture. Satu rumah. Dapat satu rumah. Wah. Di dalam tu ada, dalam apartment tu ada bilik, ada 2 bilik. Ada dapur. Dalam dapur fridge tu semua benda ada. Wah. Complete. Jadi 200 kan murah kan? Murah. Abang fikir bajet dalam 300, 400, 500 macam tu, something macam tu lah. Sebab apartment dia tak macam hotel kan. Jadi kejadiannya kat situ pindah. So abang turun tingkat 5. Daripada tingkat 6 ni abang turun tingkat 5. Yang kawan-kawan lain stay kat tingkat 6. Pun sama juga. Malam tu dalam pukul 2 pagi yang tu, dia orang turun bawah tak boleh tahan. Gangguan banyak. Kan. Duduk tingkat bawah. Dia tanya abang, macam mana boleh tidur kau seorang-seorang? Siap boleh masak Maggi, pergi makan kan. Siap aircon. Tak rasa benda-benda yang pelik kan. Tu yang sebenarnya kalau nak kata panas, memang bilik yang dia orang kata panas tu penuh benda tu kat dalam tu. So bila abang buka pintu bilik, so abang dapat rasa ni full dalam bilik ni. Satu family ada dalam bilik tu. Dia bagi kita ruang lain dia duduk, tapi dia nak duduk satu family dia kat situ. Jangan kacau. Benda tu apa Wan? Jin lah. Benda tu apa? Jin lah. Dia duduk satu family, duduk dalam bilik kat belakang. Yang ada aircon ni, yang katakan kakak ipar kawan abang ni yang tak boleh duduk dalam bilik tu. Kononnya dah buka aircon tapi panas, lepas tu dia sakit kepala. Dia keluar. Besoknya jumpa dengan kita orang, kakaknya lebam-lebam. Lebam dekat lengan, lebam dekat paha ni semua kan. Dia lebam-lebam simptom lah daripada benda tu, benda makhluk halus. Tempat yang dia duduk, pasal dia duduk sekejap je. Kan. Terus keluar. Dia sewa tempat lain. Kesimpulan dia sebenarnya macam tu lah. Dia memang pack dengan makhluk halus lah, jin lah. Satu family? Satu family. Dia bukan satu orang, 2 orang. Dia macam banyak. Dia banyak. Dia ramai. Dia pun ada family juga. Tapi kenapa dia nak duduk kat rumah orang? Dia menumpang. Tapi kena faham tau, kadang-kadang kita rasa dia menumpang, padahal kita menumpang tempat dia. Betul juga. Sebab pun dia orang duduk lagi lama daripada kita. Kan? Kadang-kadang kita buat rumah cuma orang tua je lah. Biasa orang tua dia tahu benda-benda sini. Sebelum masuk rumah apa semua, ada baca-baca dia kata apa kan. Lebih kurang macam tu lah. Orang bina rumah ni, tukang rumah ni je yang tahu. Kalau dulu orang dulu dia akan gunakan sebagai orang kata tiang seri. Dia pasuk tiang seri tu dulu sebelum yang lain-lain dibina. Tiang? Dia lantik satu tiang ni jadi tiang seri. Tiang seri ni maknanya tiang yang akan mengukuh rumah tu. Jadi apa yang berlaku pun inilah tiang dia. Tiang seri tu ada cerita dia. Kalau kita nak tahu, dia kena tanya orang lama juga. Kalau abang cerita pun kadang-kadang orang akan fikir ya ke abang cerita dia kan. Tapi itu tadi kenyataan dia. Kalau orang lama-lama dalam rumah kampung ada tiang seri, tanya tuan rumah dia, rumah ni ada tiang seri tak Tok? Kan pakcik ke siapa ke kan, dia akan tunjuk ni tiang seri. Kalau nak merubat, merawat orang ke, ataupun rumah tu kalau kena santau ke apa, dia berbalik pada tiang seri tu tadi. Itu perkongsian dia. So kalau parents Asha tak ada buat apa-apa kat rumah, so maknanya diorang still ada kat situ lah? Tak juga. So diorang boleh, kalau rasa diorang nak keluar, diorang boleh keluar lah. Diorang kaya-kaya, duit banyak. Dah. Sorry kaya. Rasa macam rumah macam tak best je. Betul. Padahal sebenarnya kalau kita kait balik pada cerita kaum jin tadi, sama juga dengan kaum bunian pun. Kan, dia 2 kaum yang lain. Tak sama. Tak sama. Bunian bukan jin? Bukan jin. Oh. Bunian ni manusia. Manusia ni maksudnya di kalangan masyarakat kaum Nabi Sulaiman alaihi salam. Yes. Tanya dengan ustaz-ustaz, insya-Allah dia akan menjawab lah benda tu. Dia orang lagi pakar lah. Kan, nak detail benda-benda tu. Sejarah dia lah kan.
So kalau nak tahu kat rumah Aisyah still ada diorang ke tak, kita tak boleh tahu. Kan boleh ada macam Dia boleh ada macam Bon sendiri. Dekat rumah pun kita orang bercerai je. Ha? Tapi best je. Tak ada gangguan, tak ada apa. Dia pun boleh masak macam biasa. Kadang-kadang malam-malam boleh bau. So dia tak kacau orang? Dia tak jahat ke? Dia tak jahat, dia tak kacau. Jin pun sama macam kita juga, manusia. Dia cuma bentuk fizikal dia sebab dia alam gaib. Kita alam, kita dunia kita kat sini kan, dunia kita. Dia alam gaib sebelah. Jadi cumanya beza dia pun ada kehidupan dia, ada masyarakat dia, ada kerajaan dia. Dia pun ada apa, sistem jual beli sama macam kita, ada guna pakai duit, kenderaan macam kita juga. Sama. Manusia pun sama. Tapi kalau kata jumpa dengan pakar perubatan lah, rawatan Islam ke apa, dia orang akan jawab benda yang tu lah. Boleh dia orang akan kupas benda ni. InsyaAllah dia orang lagi banyak jawapan cerita berkenaan dengan kaum jin ni. Bagaimanakah kehidupan dia orang. Sama macam kita juga. Di mana-mana je dia orang ada. So ada kat sini lah sekarang? Ada di mana-mana. So kalau Aisyah pergi kerja pagi-pagi tu, adalah kot sebenarnya orang yang pergi kerja dengan Aisyah keluar rumah. Dia guna jalan dia, kita guna jalan kita. Faham? Itu kenyataan dia lah sebenarnya. Sebab apa? Dia orang hidup lebih lama daripada kita manusia kan. Tu beza dia. Nak buka balik kutub kanah cerita kita zaman hidup dunia ni, dia hidup lagi lama lagi daripada kita. Sebelum apa, cerita sebelum Nabi Adam lagi. Tu dia. Kadang dia kupaskan lagi daripada zaman Azazil. Kan. Lamanya. Lama cerita dia. Itu sebab pada Abawan, cerita bila kita dengar orang cerita pasal jin ni, orang sebut seekor jin, 2 ekor jin. Kan? Jin ada ekor ke? Jin mana ada ekor? Jin macam manusia juga. Cuma beza dia keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kat dia orang kan. Dia duduk alam sebelah, kita duduk alam sini, alam nyata kita ni. Kan? Cuma beza dia fizikal dia lain. Dia pendek-pendek, rendah-rendah je orang dia. Rambut dia panjang, muka dia yang ada bulat-bulat ni kan. Kalau kita tengok, dia tak ada mata merah, mata hijau macam yang orang gambarkan. Dia mata macam kita juga, warna putih, ada anak mata semua. Tu dia. Jin dia rendah, paras pinggang kita. Dia ada pakaian macam kita juga. Dia ada yang muda, ada yang tua. Cuma beza banding dia, dalam sana dia hidup, orang kata apa, jangka hayat dia lagi panjang lah pada kita. Tapi dunia dia lagi advance, lagi laju lah. Maksud dia, kita ni satu hari dia boleh pergi 3-4 hari. Nanti Aisyah balik rumah, nanti Aisyah teringat-ingat ada orang kecil yang sebelah. Orang kecil. Tapi dia sama kaum je. Cuma beza dia level dia lah. Yang abang boleh katakan macam kita, macam sebut kasta kan. Kasta 1, kasta 2, kasta 3 kan. Sama je. Jin pun ada level-level dia macam tu. Yang abang boleh katakan ni yang maksud dia bukan kasta macam kita manusia lah. Beza banding dia maksudnya ni orang dia lagi berpegang teguh pada agama Islam. Yang kedua, level dia yang kedua yang tak berapa nak ni, macam kita jugalah lebih kurang. Ahli ulama ni yang jaga agama. Satu family dia semua berserban, berjubah sebagai kan. Kemudiannya yang level kedua ni yang biasa pakai baju Melayu lah, bersampin apa semua tu. Yang level yang ketiga ni yang pakai seluar jin ni lah. Yang tak apa nak rock tak rock kan. Tu biasa dia. Dia suka abang kongsikan. Jadi kalau cerita pada pengalaman Aisyah, family sekarang masih tinggal dekat rumah tu lagi. Masih. Tak ada gangguan. Tak ada. Cuma Alhamdulillah. Cuma adanya ada penghijrahan dekat situ lah kan. Dia dah pindah lah. Pindah lah tu. Mungkin. Okey, jadi makna kata benda tu dah serasi. Maksud dia begitu. Dah serasi. Kalau kata jumpa pun benda tu tak ada apa-apa pun. Dia macam ni jiran lama kita orang. Dia dah kenal lah maksud dia. Tapi kena faham tau, yang best dia, kalau orang nak buat kita, dia orang akan protect dulu. Wow. Yes. Tapi jaga solat lah. Sebab kemungkinan yang tinggal dekat guest house Aisyah tu,
jin Islam. Islam yang jaga betul-betul jaga solat ni, yang betul-betul jaga agama ni. So dia orang ada kehebatan dekat situ. Jadi bila dia orang dah tahu ni jiran dia, kalau kata orang nak buat something wrong dekat family kita, dia orang ni akan protect dulu, insyaAllah. Kita tak payah pun nak tak semestinya macam orang pernah cerita, nak kena jaga dia kaum-kaum ni, kena buat apa, pulut kuning apa semua tu. Tak payah, dia orang tak minta apa benda-benda tu. Okey, itu dia. Aisyah, kita dah sampai di penghujung rancangan Aisyah. Mungkin Aisyah ada sepatah dua kata ataupun pesanan sebagai kata apa, panduan kepada pendengar-pendengar kita kat luar sana berkaitan dengan tajuk kita hari ini, Aisyah. Pesanan kalau ada rasa macam ada orang duduk dekat rumah korang buat macam kita orang masih kecil-kecil, buat tahu je. So dia tak kacau. Dia tak kacau. Dia tak payah fikir, nanti stres. Itu dia. Itu je Aisyah. Okey, Aisyah simple tapi ada makna dah yang dia bagi tu sebenarnya. Betul, kita tak perlu fikir pun sebenarnya. Tapi kalau kita fikirkan asyik. Bila kita terlalu fikir, Pontianak dia akan jadilah jemaah macam tu. Kalau kita fikir hantu raya, polong, apa nama ni tu yang apa, langsui, dia akan jadilah bentuk tu. Padahal bentuk jin ni dia satu tu je, macam abang cakapkan tadi, dia pendek, rendah apa semua kan. Itu je, di kaum dia sama. Itu dia daripada Aisyah. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Abang Wan. Okey, sama-sama kan. Itu dia Aisyah. Jadi macam mana biasa abang suka kongsikan amalan kita sebenarnya atas niat kita lah, ya. Kat mana kita tinggal, apa pun aktiviti kita, doa, jaga solat, jaga peradaban kita, akhlak, jujur dan ikhlas setiap apa perbuatan kita, insya-Allah Allah Taala akan lindung kehadiran kita kat mana saja kita ada dan di mana saja kita pergi. Itu dia. Terima kasih Aisyah sekali lagi kepada Abang Wan. Jumpa lagi dan terima kasih kepada anda dekat luar sana yang sama-sama dengan Abang Wan dan Aisyah untuk episod kali ini. Jangan lupa dengarkan Syok Podcast di aplikasi di Spotify, Apple Podcast. Buat turun aplikasi Syok di Google Play dan Apple App Store dan Huawei Apps Gallery untuk mengikuti banyak lagi episod-episod yang lepas. Itu dia daripada Abang Wan dalam cerita hantu seram musim yang keempat di Syok Podcast. Wassalamualaikum